Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membuat satu video berkaitan simulasi ataupun praktikal ataupun amali berkaitan dengan wuduk dan tayamum. Seperti mana kita tahu, taharah ataupun nama yang biasa kita panggil bersuci ialah aspek yang penting di dalam Islam yang menekankan kebersihan dan kesucian sebelum melaksanakan sesuatu ibadah. Di dalam Islam terdapat beberapa cara untuk bersuci daripada hadas. Antaranya adalah berwuduk dan tayamum. Berwuduk ialah menggunakan air yang bersih untuk menyapukan pada anggota tertentu seperti muka, tangan, kepala dan kaki. Manakala tayamum pula ialah menggunakan debu yang bersih dengan menyapu kepada muka dan tangan. Tayamum dilakukan bagi mereka yang mengalami keuzuran, iaitu tidak boleh terkena air pada bahagian yang sakit atau tidak jumpa air. Okey, sekarang kita akan melihat cara-cara berwuduk dan tayamum yang akan dipraktikkan oleh kawan saya. Seterusnya kita beralih ke praktikal wuduk. Pertama sekali, niat. Niat dilakukan di dalam hati ketika memula membasuh muka. Niat wuduk ialah nawaitul wudu'an lillahi ta'ala. Kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membasuh kedua-dua tapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kelima, al-istinsa' dan al-intisya, iaitu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh muka, iaitu basuh seluruh muka dari tempat tumbuh rambut hingga ke dagu sebanyak 3 kali. Ketujuh, membasuh tangan hingga ke siku. Basuh tangan kanan hingga ke siku sebanyak 3 kali, diikuti tangan kiri hingga ke siku sebanyak 3 kali. Kelapan, menyapu sebahagian kepala sebanyak 3 kali. Sekurang-kurangnya mengenai 3 helai rambut. Kesembilan, membersihkan kedua-dua telinga sebanyak 3 kali. Masukkan jari telunjuk ke dalam telinga dan ibu jari menyapu bahagian luar telinga. Kesepuluh, membasuh kedua-dua kaki hingga ke buku lali. Basuh kaki kanan hingga ke buku lali sebanyak 3 kali, diikuti kaki kiri hingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Pastikan air sampai ke celah-celah jari kaki. Selepas selesai mengambil wuduk, disunatkan untuk membaca doa berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Akhir sekali, tertib, iaitu setiap Muslim mestilah mengambil wuduk mengikut turutan. Seterusnya beralih ke praktikal tayamum. Pertama, taburkan debu di atas alas yang bersih. Kedua, menepuk 2 tapak tangan pada debu kali pertama untuk menyapu muka. Ketiga, menipiskan debu. Jika menipiskan debu di atas yang sama, ia akan menjadi mustakmal. Keempat, berniat tayamum semasa tangan yang berdebu menyapu muka. Niat tayamum ialah nawaitu tayammuma liistibahati fardis solati lillahi ta'ala. Kelima, menyapu debu ke muka tanpa perlu menggosok untuk tujuan meratakan. Keenam, membersihkan debu-debu yang melekat di tangan untuk menepuk debu yang seterusnya. Ketujuh, menepuk 2 tapak tangan pada debu kali kedua untuk menyapu tangan.
Ke-8, menipiskan debu di tapak tangan sebelum disapu. Ke-9, menyapu kedua-dua tangan hingga ke siku. Akhir sekali, tertib melakukan mengikut turutannya, iaitu dengan mendahulukan niat serta mengambil debu dan menyapu muka, kemudian menyapu tangan.